Yang terakhir, Safwan. Okey, Safwan, sila spillkan rahsia terbesar anda. Rahsia terbesar saya rasa tak ada yang tahu dalam ni kot. Saya pernah menangis kerana dimarah oleh Alif. Kak Awu. Moyak tak cerita benda ni. Tak apa lah. Tak apa lah. Okey. Ayat lah sebab apa? Sebab saya tersalah masuk simpang. Okey, aku uraikan. Aku tak marah. Aku tak marah. Aku cuma bagi nasihat aja. Dia banyak kali masuk sipir salah. Dia tengok waste dah, tengok sipir salah. Jadi aku pressure sikit. Mu tiba kereta dah. Betul. Mu tiba kereta dah. Ayat lain tu. Gitulah lebih kurang. Tiba kereta dah. Tak tiba kereta dah, serba kereta lah. Gitulah lebih kurang. Betul. Lepas tu ngalih air mata aku. Tak pakai dah, aku kena pujuk pula. Aku kena pujuk pakai nasi. Langsung pakai. Okay, alright.